Hai, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal filem Gayung 2. Okey, filem ni merupakan filem terbaru, okey, arahan Faizal Ishak. Basically diorang shoot filem ni Gayung 1 dan Gayung 2 back to back. Satu usaha yang bagi aku agak bagus dan aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang agak orang kata lain daripada yang lain, tapi okey lah, kita akan bercakap pasal filem ni, pengalaman aku menonton filem Gayung 2 ni selepas aku tonton dekat Kangajaya. Okey, dan aku rasa selepas aku menonton filem ni, I really want Gayung 3. Tapi of course lah, kalau nak buat Gayung 3, of course kena ada sikit kutipan yang bagus kan. Tapi itu hal lain, kita akan bercakap pasal pengalaman aku menonton Gayung 2. Tapi sebelum tu, kita intro. Baik, Gayung 2. Okey, filem ini merupakan sequel daripada filem pertama. Okey, soalan pertama. Adakah filem ni boleh dilayan kalau hampa tak tengok filem yang pertama? Jawapannya ya. Filem ni boleh dilayan secara standalone. Tapi bagi aku, kalau hang memang nak tengok yang full punya perjalanan Datuk Mio ni, hang kena layan Gayung 1 dan kemudiannya Gayung 2. Gayung pertama hang boleh tengok dekat Netflix dan kemudiannya Gayung 2 hang pergi tengok dekat Pawagam sekarang. Okey, baik. Gayung 2 dan Gayung 1 mempunyai penceritaan yang sangat-sangat different. Kalau filem pertama dulu, penceritaan dia lebih kepada perjalanan watak Datuk Mio itu sendiri. Okey, yang mana bercerita macam mana dia jadi cikgu dekat dalam tentera, lepas tu dia pergi bantu dekat kampung tu lah, apa semua kan, macam-macam kan, buat kusang lah, apa macam-macam. Okey, baik. Dalam filem ni cerita dia dah berubah. Dia ke depan sikit, dia skip momen-momen yang tak penting dan kemudiannya dia bawa ke dalam era di mana watak Datuk Mio ini menjadi seorang polis dekat Singapura. Okey, dekat sinilah yang menariknya, instead of talking about the story, filem ni lebih fokus kepada action. Tak seperti filem pertama yang lebih mendekati biografi Datuk Mio. Walaupun yalah some of element tu ada dramatization, ada tokoh tambah. Okey, tapi dalam filem ni memang automatically kita dapat tengok yang filem ni adalah pure fictional dengan elemen-elemen elemen-elemen tokoh tambah yang begitu banyak. Okey, kita tahu filem ni walaupun Datuk Mio itu memang wujud, tapi the whole story dalam filem ni adalah sebuah filem fictional. So bila filem ni diberi kebebasan untuk jadi bebas, kita dapat tengok apa yang kita nak selama ini, iaitu selection of action sequence yang sangat-sangat banyak. Okey, so filem ni memang bagi kita kau action sequence demi action sequence yang sangat-sangat memuaskan. Tak seperti filem pertama yang bagi aku, honestly, personally, aku rasa filem tu memang dia lebih kepada drama. So menyebabkan kita punya pengalaman menonton action sequence tu agak nampak push. Dia orang nak push babak-babak tu. For example sekali, yang paling mudah ialah adegan scene Datuk Mio lawan Jepun tu. I mean that scene bagi aku agak sangat-sangat nampak macam dia nak, yalah, it's action movie kan. Of course dia nak tengok Datuk Mio lawan samurai apa semua, tapi benda tu agak push sebab kita tak ada personal vendetta, personal revenge dengan dua karakter tu, Datuk Mio dengan Jepun tu. So dia macam agak push sikit. So dalam filem ni, bila filem ni dia kecilkan skala penceritaan dan dia lebihkan skala action itu, bagi aku story filem ni lebih simple, padat dan lebih sesuai untuk diletakkan sebagai sebuah filem action. Aku boleh katakan yang pengalaman aku menonton filem Gayung 1 ni lebih kurang sama macam pengalaman aku menonton filem-filem era Ong Bak dulu, yang mana action dia tu diutamakan tetapi dia punya story tu dikurangkan, disimpelkan. So bagi aku, bagi siapa-siapa yang memang suka filem action, Gayung 2 akan berikan hampa semua pengalaman yang bagi aku agak memuaskan, agak menarik. Aku boleh katakan yang this movie is one of a kind. Sebab dia ada action, dia ada emotion dan dia juga ada elemen-elemen komedi yang bagi aku is like, kalau Gayung 1 tu hang terlalu nak memikirkan pasal factual ke apa ke, movie ni hang sit back, duduk, layan,
dan kemudiannya enjoy the action. So memang puas hati. Aku rasa dari segi action memang Yayan Ruhian sebagai koreografer action bersama dengan Defenders team dan juga penasihat gayung kita. Tak silap aku Lekyu Koha juga akan ada terlibat dalam filem ni sebagai penasihat gayung. Ada juga yang tim dari gayung campur dengan Yayan Ruhian apa semua. Bagi aku combination yang sangat padu. Action sequence bagi aku agak unik, agak menarik. Kita tak hanya melihat pergaduhan silat, kita dapat tengok action sequence yang bercerita. So benda tu yang kita nak tengok. The action sequence yang bercerita, dia bukan just action hang tumbuk kiri, tumbuk kanan, tumbuk sana, tumbuk sini, selesai. Tak, dia action tu dia ada dari rendah ke atas, atas sikit, ke atas sikit, ke atas sikit. So benda tu bagi aku agak menarik lah. So aku rasa sebabkan filem ni dibuat sekaligus serentak, so effort untuk action tu dilebihkan ke dalam filem ni dan drama tu dilebihkan ke gayung satu. So bila kita tonton filem ni kedua-duanya, so baru kita akan rasa dia punya full impact tu. Tapi kalau aku rasa kalau kita bandingkan dua-dua movie ni, ya movie kedua ni lebih bagus lah, sebab aku lebih suka tengok macam mana kesinambungan babak action ke action tu. Sebab kadang-kadang kalau kita gagal stitch storyline tu daripada action sequence ke action sequence, dia akan jadi nampak janggal. Tapi dalam filem ni, action sequence tu digabungkan dengan penceritaan yang bagi aku dia elevate, dia naik. Okay, dari segi babak awal dia ada introduction watak yang polis jahat tu lawan dengan Syaukat. Kemudiannya fighting scene Sandra Lim. Okay, kemudiannya dia sampai ke Datuk Mio fight. Lepas tu sampai ke kat gudang. Lepas tu sampai ke babak emotional di mana ianya akhirnya melibatkan family and so on. So the story di elevate, tapi pada masa yang sama dia connected dengan action sequence yang bagi aku agak gempak. So kita tak dapat nak rasa bosan itu. Kita tak dapat nak rasa macam lambatnya nak habis. Tak, kita rasa dah habis dah. Dah habis macam tu je. So bagi aku boleh katakan yang you should watch. You should go and watch Gayung 2 di Pawagam. Okay, sebab aku rasa movie ni was meant to be in cinema. Okay, kalau hang tunggu dekat tempat lain, aku rasa tak akan sama feeling dia dengan cinema. Kita boleh menangis bersama-sama. Ya, ada satu part yang emotional gila. Aku tak boleh nak cerita. Tapi babak tu memang emotional. Aku tahan, babe. Aku tahan. Tapi akhirnya tumpah juga. I mean that watak-watak dalam filem ni nampak hidup. Ya, walaupun sebab itulah. Ada yang cakap, kenapa fictional kan? Sebab ni lah. Sebab kalau kita betul-betul, aku rasa kalau kita betul-betul ikut cerita Datuk Mio yang versi fakta, kita tak akan dapat kelebihan untuk buat watak-watak ni ke arah yang kita nak, untuk pancing emotion, untuk pancing kita punya feeling adrenaline and so on. Sebab tu filem kedua ni dia lebih kepada fictional. Betul lah kalau kata hampa nak kata filem ni macam Ip Man, yes. Ip Man pun walaupun watak betul, tapi cerita dia daripada 1 sampai ke 4 tu tak semua betul pun. Dia just sekadar untuk bawa kita untuk menghayati watak itu. Dan selebihnya kalau hang nak tahu betul-betul pasal Datuk Mio ni, hang kena Google lah. Google, tanya orang-orang yang belajar gayung, tanya orang-orang yang pakar, dan selami kehidupan sebenar watak Datuk Mio ni dengan baca fakta-fakta dekat tempat yang sesuai. Di layar perak ni, kita gunakan Gayung 2 ini untuk pancing orang supaya lebih minat dengan watak ni. Lebih kenal dengan Datuk Mio ni. Lebih kenal dan hormati silat ini. Apa falsafah silat yang nak dipaparkan. Aku suka juga watak Fauzi tu. Watak Fauzi tu pun agak berbunga juga. Cuma sayang dia tak impactful lah di hujung tu. Dia just watak yang just datang untuk sambilan sahaja. Tapi in the end, aku harapkan in the future watak dia akan jadi dikembangkan dengan baik lah. Watak-watak polis lain pun bagi aku agak bagus. Dia ada semangat setiakawan dan so on. Cuma mungkin duration masa filem ni agak singkat dan filem ni sendiri fokus kepada action sequence. So ada banyak karakter-karakter yang just ada untuk membantu filem ni jadi ramai, tapi dia tak menghidupkan keseluruhan cerita. Watak ni yang the best part. Orang yang menggerakkan filem ni ialah Datuk Mio lah. Tapi watak-watak sekeliling macam isteri dia Nabila Huda, Mat, Syafiqi Naswib,
watak yang gadis cendol tu lah, Hana Akila. Semua tu watak-watak yang sambilan yang just ada untuk meramaikan, tapi dia tak memberi impact kepada keseluruhan cerita lah. Sebab bagi aku normal lah kan, sebab filem ni adalah filem yang prioritize action. So kalau hang nak tengok action, of course kena prejudice sikit lah, kena buang sikit, kena perjudikan sikit elemen-elemen drama yang dan watak-watak tu yang tak penting tu diketepikan. Kalau tak, sekali lagi drama tu akan lebih, action tu akan kurang. Kita nak tengok action, so dia bagi apa yang kita nak, dan aku rasa aku puas hati dengan Gayung. Of course lah, cuma ada mungkin sebab aku pernah dengar apa ni dalam sidang media, dia cakap preparation untuk koreografi filem ni dibuat on the spot kan. So dia orang punya kekangan masa untuk koreografi tu menyebabkan some of the action sequence agak short. Kita dah bangun macam habis dah kan. Bagi aku benda tu je lah yang agak kurang sikit, sebab kita nak action sequence yang panjang tapi kita tak dapat. Action sequence tu gempak lah, well choreographed, walaupun dibuat secara pelatihan yang sementara sahaja, tapi bagi aku kita nak panjang lagi. So I hope that if Gayung 2 manage to get huge amount of money, dapat duit yang banyak, okay, dan harapnya in the third movie lah kalau ada kan, third movie nanti panjangkan action sequence dan kekalkan format penceritaan yang macam ni. Aku suka penceritaan macam ni, is very simple, sebab we just want to sit for the action. Kita nak tengok action, dan bagiku movie ni bagi apa yang kita nak. Action sequence memang mantap. Aku boleh katakan top lah. Aku boleh kata, senang cakap, puas hati. Dalam 20 minutes, bukan 20 minutes pula, 1 hour 20 minutes tu, boleh rasa the whole momentum daripada segi persahabatan, dari segi emotion. Kita boleh menangis, kita boleh rasa geram, dan bagi aku Beto nails it lah. Beto nails it. Memang Nabila Huda, walaupun dia watak dia ketepi sikit, dia tak banyak macam filem pertama. Lepas tu macam watak-watak lain pun, macam Yaya Ruhiam pun diketepikan. Dia get rid of watak-watak sampingan-sampingan ni. Dia just fokus Beto dengan watak police corrupted tu. Dan I mean that movie ni puas hati. Senang cakap, aku boleh bagi filem ni 4.5 out of 5. Okay, aku boleh kata 4.5 out of 5 sebab aku rasa 0.5 tu aku tidak, sebab the action sequence is too short. Dan kadang-kadang aku rasa macam benda tu dah nak naik lah, momentum tu dah naik. Dia dah naik betul-betul, dah habis dah. Tapi aku faham lah, filem ni di-shoot, dirakam serentak kan. Of course lah, ada some things yang mungkin berlaku yang menyebabkan filem ni sedikit pendek ke apa ke kan. Tapi aku harap kalau Gayung 3, dia orang shoot lah 1 dulu, buat kasih proper, kasih padu dulu Gayung 3 tu. Lepas tu nak pergi ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke, ikutlah kan satu-satu. Dan sebab filem Gayung 1 dan Gayung 2, aku boleh katakan sebagai satu resume, satu pembuktian bahawa Gayung ni ada masa depan yang cerah. Franchise Gayung ni ada masa depan yang cerah. So kalau kata mungkin Gayung 1 kutipan dia agak kurang, Gayung 2 aku rasa persepsi tu akan berubah, sekaligus akan membolehkan kita ke depan lah. Dan aku rasa itu sahajalah review ringkas aku. Aku harapkan sangat-sangat kan, kalau siapa-siapa yang menonton video aku ni, go and watch Gayung di Pawagam selagi filem ni masih bernafas dekat sana. Jangan tunggu nanti masuk dekat OTT kan, masuk dekat Netflix ke Prime Video ke, masuk dekat Disney ke apa ke, baru hang nak puji best ke apa, padahal dekat situ tak ada guna dah kan. So itu je lah kan, aku rasa go for it, one of the best movie. Dan aku rasa berbangga juga kan, tahun 2026 ni filem-filem Malaysia dah makin menyinar. Mungkin ada yang best, mungkin tak, tapi permainan persepsi bahawa filem Malaysia dah bagus tu, aku rasa is getting better. Penonton pun dah ke Pawagam lebih selesa memilih filem-filem Melayu, dan aku rasa bagus, Alhamdulillah. Dan harapnya ke depan nanti industri filem kita akan lebih maju. Dan aku rasa itu sahaja review ringkas aku. Tak ringkas sangat. Okay, just pendapat aku berkenaan dengan filem Gayung 2. Okay. Aku buat satu lagi aku cakap. Okay, benda yang aku boleh puji dalam filem ni
ialah dia punya music. Okay, aku kurang suka sebenarnya music filem pertama. It's a bit loud. A bit loud, kadang-kadang terlalu tinggi, terlalu banyak bunyi-bunyi. Dalam filem ni, dia banyak bermain dengan susunan music yang lebih kemas. Tu satu benda yang aku lupa cakap tadi, sebelum aku tutup. Dan aku rasa this one ada better soundtrack, better storytelling, better visuals, dan aku rasa itu sahaja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.